Dengan RM500, berapa rambut kita boleh dapat jika Kak Aish pergi Pok Mai. So first kali kita ambil shopping bag. Yang ni paling latest. Aish nak yang ni. Kita ambil ni satu. Ni comel yang korang. Wih, 10 panda kan ni. Wah, banyaknya pilihan. Aish harap dapat yang ni ataupun yang ni. So kita ambil ni satu. Hirono ni comel juga. Aish nak yang ikan sardin ni. So kita ambil ni satu. Ini pun comel. Aish nak yang ni. Kita ambil ni satu. Ni comelnya yang ni. Aish nak yang ni kotak susu ni. So satu. Comelnya yang ni. Aish nak yang kembar ni ataupun yang ni ataupun yang ni. Kita ambil ni satu. Comelnya twinkle. Dia pakai pampers tu. Okey lah, Aish nak yang ni sebab dia macam nak tidur ataupun yang pakai pampers ni. Dah tak buat dah. Comelnya packaging dia. Macam kotak susu. Ambil satu. Jom kita pergi bayar. Okay, thank you. Kita berjaya. So ni total dia guys. Yeay, dah beli. So kalau nak tengok Aish unboxing, stay tune part 2 and jangan lupa follow. Bye.